Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mitalina, wartawan studio TVPSS SK Bandar. Hari ini, seluruh negara menyambut Hari Sukan Negara 2025. Termasuklah warga SK Bandar yang turut memeriahkan sambutan ini dengan pelbagai aktiviti yang menarik. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut suasana di lokasi, kita teruskan liputan bersama rakan saya, Maisarah, yang kini berada di Dewan Ibnu Sina SK Bandar. Silakan Maisarah. Terima kasih kepada Mitalina. Saya kini berada di Padang SK Bandar di mana sambutan Hari Sukan Negara 2025 sedang berlangsung dengan penuh semangat. Sejak awal pagi lagi, para murid dan guru telah berkumpul bagi menjayakan program ini. Antara aktiviti yang dijalankan termasuk senam aerobik perdana, larian santai, sukaneka dan permainan tradisional. Hari Sukan Negara merupakan sebuah gerakan nasional dengan hasrat membudayakan sukan dan kalangan masyarakat. Antara objektif Hari Sukan Negara ialah pertama, meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bersukan bagi mewujudkan masyarakat yang cergas dan aktif. Kedua, meningkatkan pengetahuan sukan dalam kalangan rakyat Malaysia. Ketiga, meningkatkan ekonomi negara menerusi pembangunan dan pemerkasaan industri sukan. Antara acara yang berlangsung pada pagi ini ialah senam aerobik, sukaneka tahap 1, baling gelung ke dalam kon, tarik bola dengan gelung rotan, bawa pundi kacang pra, mengelecek bola hoki. Menjaring tahap 2 perempuan, sepakan penalti tahap 2 lelaki. Semua murid berasa gembira kerana dapat bermain di padang dan dapat menyertai pelbagai acara yang disediakan. Akhir sekali ialah majlis penyampaian hadiah di Dewan Ibnu Sina. Sekarang saya bersama dengan Adelia. Boleh perkenalkan diri dan ceritakan aktiviti yang paling awak suka pada hari ini? Nama saya Adelia dari kelas 9F. Saya paling seronok main acara menjaring. Terima kasih Adelia. Jelas sekali sambutan kali ini bukan sahaja menyeronokkan, malah dapat memupuk semangat kesukanan dan perpaduan antara warga sekolah. Terima kasih Maisarah atas laporan menarik tadi. Tahniah diucapkan kepada semua guru dan murid yang telah menjayakan Hari Sukan Negara 2025 peringkat SK Bandar. Semoga amalan gaya hidup sihat terus diamalkan dalam kehidupan seharian. Saya Mitalina untuk TVPSS SK Bandar. Info bijak, inspirasi hebat.